Ya, aku suka gila dengan klasik kelas Megatronus Prime ni. Sebab satu, tengok dia punya design memang padu lah. Lepas tu plastik dia bila kita pegang, kita tak rasa macam Blockis punya Galaxy version yang lain tau. Dia rasa lagi berkualiti tau. Kualiti dia memang on top lah. Aku suka gila. Lepas tu lampu dia ada lampu warna biru, tapi dalam gelap je kot nampak. Memang aku suka gila dengan cara Blockis design karakter ni, cara dia buat. Ha, tengok. Fuh. Satu lagi yang best, dia tak payah nak pasang tak payah pakai kit apa dah, tak payah pakai clipper apa semua tu. Jadi dia memang mesra beginner, yang mana korang tak nak buat benda leceh lah macam pasang stiker apa semua. Berbaloi. Berbaloi. Memang berbaloi. Stok pun dah tak banyak. Kalau korang nak grab terus sebelum habis stok dia. Jadi tunggu apa lagi, tekan beg kuning kat bawah tu, okey?